والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكفر الله به الأمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas berkenan dan upah hidayah Allah SWT kita dapat bertemu pada malam pagi ini untuk menyambung kelas yang keempat saya rasa di dalam pembacaan matan Waraqat Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Semoga dengan pembacaan kitab ini memberikan kepada kita satu pengenalan asaslah kepada ilmu usul fiqh dan menambahkan semangat sahabat untuk lebih mendalami ilmu ini pada masa-masa yang datang. Ini hanya sebagai kelas mukaddimah dan saya tidak akan melampaui kelas ini. Kalau sahabat-sahabat mahu lebih, saya akan mengambil bersumber yang besar pada masyayikh al-azhar syarif. Adapun saya wa ma'ana illa sahih waraqat. Saya hanya waraqat. Lebih waraqat sahabat akan baca dengan para masyayikh. Okey. Ini sebagai satu mukaddimah untuk memberikan pengenalan dan mendapat asas kepada para hadirin mengenali dan menguasai secara kasar tentang usul fiqh. Dan alhamdulillah pada kelas-kelas yang sebelum ini kita telah pun melangkaui waktu pembahasan mukadimah kenaan ilmu usul fiqh. Kita dah lihat apakah maksud al-aslu al-aslu, apakah maksud al-fiqh, dan kita dah telah lihat yang terakhir sekali pembahagian pengetahuan ini kepada 5 jenis, iaitu al-ilmu, waz-zann, wasyak, wal-wahmu, dan yang terakhir adalah wal-jahl. Di benda tu sama ada ilmu 100% pasti 100% dinamakan sebagai al-ilmu. Kalau tidak pasti dinamakan lihat, kalau banyaknya yang nisbahnya banyak itu dinamakan sebagai zon. Kalau sama, dua ihtimal yang sama dinamakan syak. Kalau salah satunya tinggi dinamakan zon. Kalau yang rendah tu macam cacing tu, kalau yang begini maknanya ihtimal yang rendah itu dinamakan sebagai wahmun. Dan kalau memang langsung tak betul dinamakan sebagai al-jahl, langsung tak tahu. Baik, dan hari ini kita akan masuk kepada tajuk utama kita, iaitu apakah itu ilmu usul fiqh. Setelah kita mengetahui secara kasar tentang benda berkaitan, kita akan masuk kepada takrif usul fiqh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah Imam al-Haramain al-Juwaini wa nafa'ana Allah bi ulumuhi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi talamidatihi wa qurra'i kutubihi wal hadirin jami'an Allahumma amin. Qala wa usulul fiqh turuquhu ala sabil al-ijmal wa kayfiyatu al-istidlal biha wa kayfiyatul istidlal biha. Okey. Usul fiqh, setelah kita mengetahui usul fiqh sebelum ni dia terbagi dua usul juga fiqh. Hari ini kita nak tahu apakah pula ilmu usul fiqh dari segi istilah ni. Kerana sebelum ni kita mengetahui usul fiqh melihat kepada usul kalimah tu. Apakah itu usul, apakah itu fiqh. Dan saya telah nyatakan berulang kali bahawa ilmu usul fiqh dengan maksud yang ilmiahnya, dia sudah tidak berkaitan langsung dengan takrif usul dan juga takrif fiqh. Umpama kalimah macam butterfly gitu. Rama-rama dalam bahasa Inggeris butterfly kan. Dia terangkum bentuk kalimah butter dan butterfly. Tapi bila sebut butterfly yang kita inginkan itu rama-rama, dia sudah tidak ada kaitan dengan butter dan butterfly. Maka begitu juga ilmu usul fiqh. Dia terbahagi kepada usul dan juga fiqh dari segi asal bahasa. So dia usul ada makna, fiqh ada makna. Tetapi usul fiqh dengan maksud dia adalah sebuah ilmu yang khusus, dia sudah tiada langsung kaitan dengan takrif usul dan juga takrif fiqh. Jadi hari ini kita akan mendalami dan mengetahui apakah dia maksud ilmu usul fiqh. Qala rahimahullah wa usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal. Usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal wa kayfiyatu al-istidlal biha. Ya, Imam Al-Haramain menyatakan ilmu usul fiqh ini adalah wa usul fiqh, ilmu usul fiqh itu apa dia?
jalan-jalannya. Okey. Turuquhu maksud dia kalau terjemah ke bahasa Melayu kita jalan-jalannya. Jalan-jalan siapa? Jalan-jalan fiqh. Jadi dhamir pada kalimah turuquhu tu, hu itu bermaksud al-fiqh. Maksudnya turuqu ai turuqul fiqhi. Okey. Jalan-jalan fiqh. Apa maksud jalan-jalan fiqh? Maksud dia dalil-dalil fiqh. Turuqul fiqhi maknahu adillatul fiqhi. Okey. Maksud turuqul fiqhi di sini adalah adillatul fiqhi. Segala dalil-dalil yang diguna pakai dalam ilmu fiqh. Okey. Tetapi ala sabilil ijmal. Dalil-dalil fiqh dari sudut ijmal, dari sudut secara kasar, secara kasar dan bukan secara tafsir. Okay. Saya akan jelaskan apakah maksud Imam Al-Haramain dengan ucapan beliau ala sabilil ijmal, dengan jalan secara kasar. Maksudnya dalil-dalil fiqh secara kasar. Apakah maksud beliau? Beliau ingin membezakan di antara ilmu usul fiqh dan juga ilmu fiqh. Dalil fiqh ni dia kadang-kadang bermaksud dalil kepada setiap masalah-masalah fiqh. Contoh kalau orang tanya kepada kita, apa bukti dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa bila menyentuh wanita bukan mahram tanpa lapik maka membawa kepada pembatalan wudu? Apa dalil? Maka dalil juga dalil fiqh, dalil kepada satu masalah fiqh secara khusus, iaitu menyentuh wanita yang ajnabi tanpa lapik batalkan wudu. Apa dalilnya? Maka kita pun sebut dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Aula mastumun nisa." Dengan maksud ketika mana kamu semua menyentuh wanita. Jadi firman Allah Taala yang berbunyi "Aula mastumun nisa" itu merupakan dalil kepada fiqh, tetapi ala sabilit tafsir. Dalil fiqh secara khusus, bukan secara kasar. Maksudnya dia sudah berkait rapat dengan masalah khusus. Dengan masalah khusus. Dalil fiqh kepada masalah secara khusus, bukan secara umum, bukan secara kasar begitu. Itu adalah berkait dengan ilmu fiqh. Adapun ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqh ni mengkaji yang pertama ialah dalil-dalil fiqh secara kasar, bukan berkait dengan masalah-masalah fiqh secara khusus. Dengan maksud, kalau orang tanya kepada kita, apa dalil kepada menyentuh wanita batal atau tidak, kita kata ini bukan bidang dalam ilmu usul fiqh. Itu kita tanya bidang fiqh. Okey, apa pula dalil yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh? Sebab disebut sini wa usul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal, ataupun adillatuhu ay adillatul fiqh ala sabilil ijmal. Apakah dia dalil-dalil fiqh yang diperbincangkan dalam ilmu usul fiqh? Maka kita nyatakan dalil yang dimaksudkan dalam ilmu usul fiqh adalah dalil yang membincangkan secara kasar, mengenal pasti apakah dia dalil. Itu adalah peranan ilmu usul fiqh. Maksudnya ilmu usul fiqh kaji apakah itu dalil yang boleh diiktibar dari segi pengeluaran hukum akal. Al-Quran hujah atau tidak, sunnah hujah atau tidak, qiyas hujah atau tidak, ijma' bila jadi ijma', bila tidak jadi ijma', istihsan hujah atau tidak, kaul sahabat, ucapan para sahabat, tindak tanduk para sahabat boleh jadi sebagai punca hukum atau tidak. Baik, itu adalah perbahasan ilmu usul fiqh, dan itu yang dimaksudkan ala sabilil ijmal. Dia tidak mendasari kepada masalah fiqh secara khusus, bukan bincang dalil khusus kepada masalah tertentu, tetapi membincangkan terus secara kasar di atas terus apakah itu dalil. Itu yang dimaksudkan ala sabilil ijmal, pengetahuan terhadap dalil-dalil fiqh secara ijmal, secara kasar, secara apa? Secara sathih itu, secara umum. Boleh kalau bahasa Melayu dia, sebab kalau umum bahasa usul fiqh dia ada makna yang lain. Itu saya tak guna istilah umum ni. Bolehlah dalam bahasa Melayu secara umum, tanpa mendasari kepada masalah-masalah fiqh secara khusus. Jadi ilmu usul fiqh mencari apakah itu dalil yang boleh digunakan pakai, Quran hujah ataupun tidak. Kita tak bincang terus masalah fiqh, kita sebelum hukum fiqh lagi. Tapi kalau dalam ilmu fiqh, dia akan mengkaji apakah dalil kepada penyentuhan wanita,
Kalau contoh dalam ihram, kalau gugur rambut, macam mana cara dia, apa bukti, kena bayar dam dan sebagainya. Itu berkaitan dengan ilmu fiqh. Dia terus daripada dalil terus kepada masalah fiqh secara khusus. Ataupun adapun ilmu usul fiqh, dia tidak mengkaji perbahasan tersebut. Dia mengkaji apakah dia dalil, mengenal pasti dalil yang boleh digunakan untuk mengeluarkan hukum hakam selepas itu. Qala rahimahullah wa usul fiqh turuquhu ala sabil ijmal. Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang membincangkan turuquhu, ay turuqul fiqh, jalan-jalan fiqh. Yang kita maksudkan dengan jalan di sini maksudnya adalah dalil-dalil fiqh secara kasar begitu, ala sabil ijmal, secara kasar. Wa kaifiyatul istidlal biha, wa kaifiyatul al-istidlal biha. Ilmu usul fiqh juga mengkaji bagaimanakah pula cara untuk menggunakan dalil-dalil tadi. Qala rahimahullah wa kaifiyatul istidlal biha, ay bi turuqil fiqh. Biha tu dhamir pada kalimah biha tadi merujuk kepada turuqu al-fiqh ataupun adillatul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh yang pertama nak kenal pasti apakah itu dalil. Yang kedua, setelah kita tahu apakah itu dalil, Quran hujah, ijma' juga hujah, hadis juga hujah, hadis mutawatir hujah, hadis ahad hujah, contoh yang akan kita pelajari selepas ni. Usul fiqh juga akan membincangkan bagaimanakah pula cara untuk berguna pakai dalil-dalil yang telah diiktiraf dalam ilmu usul fiqh. Wa kaifiyatu al-istidlal biha, cara untuk istidlal, cara untuk berhujah dengan dalil-dalil tadi. Okey, baik. Nuskhah, kemudian berlaku sedikit perbezaan nuskhah, apa namanya, matan waraqah. Jadi saya mengambil salah satu nuskhah yang berbunyi selepas berkalimah wa kaifiyatul istidlal biha wa ma'na kaifiyatul istidlal biha tartibul adillah. Ada tak pada nuskhah korang? Ya kan? Dan pada kitab Bayatul Mahmud juga saya rasa tak ada. Tapi setelah saya murajaah manuskrip, yang ada pada saya sekitar 4 manuskrip kepada kitab Matan Waraqat, ada lagi. Mungkin pada nuskhah Syekh Syihab bin Rafi tidak ada. Oleh kerana itu saya sadarkan kawan-kawan catatlah apa yang saya nyatakan sebentar ini. Qala rahimahullah, selepas kalimah wa kaifiyatul istidlal biha, kawan tulis wa ma'na kaifiyatu al-istidlal biha. Boleh baca wa ma'na kaifiyatu, boleh baca wa ma'na kaifiyati, ala sabil hikayah ataupun ala sabil i'rab. Wa kaifiyatu ataupun kaifiyah, wa ma'na kaifiyatu ataupun wa ma'na kaifiyati. Wa ma'na kaifiyati al-istidlal biha tartibul adillah, tartibul adillah fi at-taqdimi wat-ta'khir, fi at-taqdimi wat-ta'khir. Saya ulang sekali lagi. Wa ma'na kaifiyatul istidlal biha tartibul adillah fi at-taqdimi wat-ta'khir وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. Pada nuskhah dia tak ada. Wa kaifiyatul istidlal biha, qala rahimahullah wa ma'na kaifiyatul istidlal biha tartibul adillah fi at-taqdim wa at-ta'khir wa ma yatba'u dhalik min ahkamil mujtahidin. Ya, Imam Al-Haramain
selepas beliau menyatakan matan yang berbunyi wa usulul fiqhi turuqu ala sabil ijmal wa kayfiyatul istidlal biha. Okey, Imam Haramain sebut wa kayfiyatul istidlal biha. Kemudian Imam Haramain menjelaskan kenyataan beliau tadi dengan menjelaskan apakah maksud beliau dengan ucapan yang berbunyi wa kayfiyatul istidlal biha. Beliau menyatakan wa ma'na kayfiyatul istidlal biha, maksud kaifiyah al-istidlal biha, maksud bagaimana cara untuk menggunakan dalil tadi. Okey, wa ma'na kaifiyatil istidlal biha, maksud bagaimana cara untuk menggunakan dalil-dalil tadi adalah tartibul adillah. Maksudnya apa? Penyusunan dalil-dalil. Penyusunan dalil-dalil fit taqdim wa ta'khir, pada sudut ataupun dari sudut yang didahulukan dan yang dikemudiankan, yang dikemudiankan. Maksudnya, maksud ucapan wa kaifiyatul istidlal biha, cara nak guna dalil tadi. Setelah kita kenal pasti apakah itu dalil, usul fiqh juga mengajar bagaimana cara nak guna dalil. Baik, apa maksud dia? Maksud dia mengenal pasti mana satu dalil yang kita nak dahulukan dan mana dalil yang akan dikemudiankan kalau berlaku pertentangan. Itu yang dimaksudkan dengan ucapan beliau wa kaifiyatu al-istidlal biha. Qala rahimahullah wa ma'na kaifiyatil istidlal biha tartibul adillah fi taqdim wa ta'khir. Fi taqdim wa ta'khir. Baik, itu maksud kaifiyatul istidlal biha. Kemudian Imam Haramain Al-Juwaini mendatangkan bahagian yang ketiga dalam ilmu usul fiqh, wa ma yatba'u dzalik min ahkamil mujtahidin. Wa ma yatba'u dzalika min ahkamil mujtahidin. Usul fiqh kata beliau ada tiga. Saya mudahnya. Beliau kata usul fiqh ni ada tiga. Yang pertama, turuquhu ala sabilil ijmal. Cara nak tahu apa itu dalil. Wa kaifiyatul istidlal biha, cara untuk menggunakan dalil. Apa maksud dia? Mana satu dalil kita nak dulukan, mana satu dalil kita nak kemudiankan. Baik, usul fiqh bahagian yang ketiga dia apa? Wa ma yatba'u dzalik min ahkamil mujtahidin. Sebarang perkara yang mengikut perkara yang awal, iaitu apa itu dalil, bagaimana cara nak guna dalil. Semestinya kita akan terfikir siapa yang berhak guna dalil. Setelah kita kenal pasti apa itu dalil dan bagaimana cara guna dalil, siapa yang diberikan kelayakan untuk menggunakan dalil. Maka Imam Haramain menyatakan usul fiqh juga membincangkan perkara yang ketiga, iaitu siapakah dia al-mujtahidun, orang-orang yang sampai ke tahap ijtihad yang mempunyai kelayakan untuk menggunakan dalil daripada Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi Imam Haramain menyatakan wa ma yatba'u dzalika min ahkamil mujtahidin, sebarang perkara yang mengikut perkara yang sebelum ini, iaitu apa itu dalil, apakah cara guna dalil, apa benda yang ada kaitan dengan perkara sebelum ini, iaitu min ahkamil mujtahidin, iaitu berkenaan dengan apakah dia hukum hakam bagi orang-orang yang sampai ke tahap ijtihad. Dengan maksud apa dia? Syarat-syarat orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan hukum hakam, yang mereka ini dikenali dengan nama al-mujtahidun. Jadi usul fiqh tiga benda. Okay? Usul fiqh adalah perbahasan berkenaan dengan tiga benda. Sebab tu kita nyatakan usul fiqh dengan maksud istilahnya sudah tiada kaitan lagi dengan takrif usul, dan tiada lagi kaitan dengan takrif al-fiqh. Usul bermaksud kaedah ataupun mabni alaihi ghairuh. Al-fiqh pula dari segi ilmunya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Pengetahuan terhadap hukum hakam yang mana pengetahuan tersebut tidak akan diterima melainkan dengan sebab ijtihad. Okey, usul fiqh pula apa? Bincang tiga benda. Apa itu dalil, bagaimana cara guna dalil, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil, iaitu siapakah dia al-mujtahid. Ya. Siapa yang tak faham dia terus ya? Siapa yang tidak jelas tanya terus. Jangan tunggu di akhir rancangan. Wa usulul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha, wa ma'na kaifiyatul istidlal biha tartibul adillah
fi taqdim wa ta'khir wa ma yatba'u dhalik min ahkamil mujtahidin. Baik, sebagai tambahan, antara takrif usul fiqh yang famous juga adalah dia sebut usul fiqh adalah ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Siapa nak katalah? Ini takrif yang ditulis oleh Imam Al-Baydawi, Qadi Nasiruddin Al-Baydawi. Jadi Qadi nak bulat, patut mendekat sebab cakap betul. Ya. Qadi Nasiruddin Al-Baydawi. Asal orang Bayda, kawasan-kawasan belah Azerbaijan sana. Kemudian membesar di Shiraz dan akhirnya meninggal dunia di Tibris. Qadi Nasiruddin Al-Baydawi, yang mana beliau mempunyai kitab yang banyak. Antara yang terkenalnya adalah Tafsir Al-Baydawi, dan antaranya lagi adalah kitab usul fiqh yang namanya Minhajul Usul ila Ilmi Al-Usul. Minhajul Usul ila Ilmi Al-Usul. Inilah kitab Minhajul Usul ila Ilmi Al-Usul. Imam Qadi Nasiruddin Al-Baydawi mendefinisikan usul fiqh dengan ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyati, bukan wa kaifiyatu, wa kaifiyati. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyati al-istifadati minha. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyati al-istifadati minha wa halil mustafid. وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Ilmu usul fiqh adalah mengetahui, namanya ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan, mengetahui apakah itu dalil-dalil fiqh secara ijmal, secara sathiyah, secara kasarnya. Kemudian wa kaifiyati, maksudnya wa ma'rifatu kaifiyati al-istifadati minha. Kemudian mengetahui juga, usul fiqh juga nak mengenal pasti cara untuk mengambil faedah, cara untuk menggunakan dalil-dalil fiqh tadi. Wa hali ay wa ma'rifatu halil mustafid, dan mengetahui juga, usul fiqh juga berperanan untuk mengetahui siapakah dia ataupun apakah dia keadaan, hal ihwal bagi orang-orang yang berhak untuk mengambil faedah, faedah daripada dalil tadi, iaitu golongan al-mujtahidun. Baik, selepas kita selesai mendefinisikan takrif usul fiqh, Imam Al-Haramain Al-Juwayni mendatangkan kepada kita satu ucapan kasar berkenaan dengan tajuk-tajuk yang diperbincangkan dalam ilmu usul fiqh. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa abwab usul fiqh aqsamul kalam. Wa abwab usul fiqh وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر. Ada sebagian nuskhah tanpa kalimah wa, terus al-amru. Wa abwab usul al-fiqh aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. Jadi Imam Al-Haramain mendatangkan kepada kita beberapa tajuk-tajuk besar dalam ilmu usul fiqh yang diperbincangkan di dalam matan Waraqat. Beliau mengatakan abwab ataupun bab-bab perbahasan ilmu usul fiqh ni, dalam ilmu usul fiqh ni ada banyak tajuk besar, banyak bab. Antaranya apa yang diperbincangkan dalam matan Waraqat ni, antaranya yang pertama adalah aqsamul kalam, pembahagian kalam. Kalam ni terbahagi pada bahagian. Itu di antara pokok perbincangan di dalam ilmu usul fiqh. Antaranya lagi wal amru, bincang dari segi apakah dia perintah,
Kalau ada satu perintah, adakah perintah tu menunjukkan makna mesti wajib dilakukan ataupun sunat saja ke macam mana? Baik juga perbincangan dalam ilmu usul. Wan nahyu, kalau larangan, adakah larangan tanpa dinyatakan dia larangan haram ke, larangan bersifat makruh ke? Adakah larangan tu bila tiada sebarang dalil yang menunjukkan dia tu haram ke bukan? Apakah dia memberikan makna haram atau tidak? Maksudnya kalau kita buat dosa atau tidak? Dia akan membincangkan dalam matan juga. Kita juga akan membincangkan berkenaan dengan wal-am wal-khas. Apa contoh dalil, apa contoh kalimah yang bersifat umum? Apakah dia kalimah yang mempunyai maksud khusus? Akan dibincangkan semua yang lepas ni insya-Allah. Wal mujmal wal mubayyan. Apa dia lafaz yang bersifat mujmal, yang tidak jelas makna dia? Apakah dia al-mubayyan, yang asal tak jelas kemudian dijelaskan? Az-zahir, apakah dia lafaz yang namanya az-zahir? Apakah dia lafaz al-muawwal? Ini semua akan diperbincangkan. Ini saya tak akan terangkan satu. Kita akan masuk dalam bab ini. Wal af'al, apakah dia perbuatan-perbuatan Nabi? Kalau Nabi buat, tiba-tiba Nabi tak suruh kita buat, adakah kita kena buat juga ke macam mana? Juga akan diperbincangkan. Wan nasikh wal mansukh, bagaimana hakikat dalil yang menasahkan, dalil yang kena nasah? Apakah dia al-ijma' wal ijma' juga akan diperbincangkan. Wal akhbar, wal akhbar di sini maksudnya sudah wal akhbar. Wal akhbar, apa maksud akhbar ini? Tak saya sebut ni sebab kalimah akhbar ni saya lupa nak tahu apakah maksud dia. Kerana dia ada persamaan dengan kalimah wal af'al. Cuba khabar di sini saya lupa apa yang dimaksudkan dalam kalimah. Jadi saya akan mulakan balik. Tapi juga akan dibincangkan dalam tajuk itu. Cuma saya lupa masa tu antara akhbar dan juga af'al. Af'al ni membincangkan perbuatan-perbuatan Nabi Allah Ta'ala. Wal khabar adalah membincangkan tentang apakah dia pembahagian sunnah, sama ada dia qaul, fi'l dan juga iqrar. Itu yang akan dibincangkan dalam tajuk wal akhbar. Ataupun wal af'al, dia membincangkan tentang perbuatan Nabi yang adakah kita kena buat atau tidak. Okey, kita akan jumpa selepas ni insya-Allah. Wal akhbar, wal akhbar, kalimah wal akhbar ni adalah jamak kepada khabar. Wal akhbar. Wal qiyas, kita akan membincangkan juga apakah dia maksud al-qiyas. Ini semua tajuk-tajuk yang akan kita jumpa di dalam kitab Waraqat. Wal hazr wal ibahah, wal hazr wal ibahah, pengharaman dan juga keharusan. Apa maksud dia? Maknanya kita juga akan bincang dalam kitab usul fiqh ni. Kalau satu ketika dahulu tiada sebarang dalil, kita nak buat, boleh tak buat perbuatan tersebut? Ada satu perbuatan kita tinggi nak buat, tiba-tiba tak ada dalil mengatakan boleh buat ke tak boleh buat. Boleh tak kita buat perbuatan tersebut? Dibincangkan juga dalam tajuk wal fadl wal ibahah wa tartibul adillah. Apa namanya? Tertibnya macam mana tu? Susunan dalil-dalil Mana satu dalil yang akan didahulukan, mana satu dalil yang kemudian kalau berlaku pertentangan. Wasifatul mufti wal mustafti, apakah dia syarat-syarat seorang mufti, sifat-sifat seorang mufti, orang yang memberikan fatwa, dan apa pula syarat-syarat ataupun sifat-sifat yang kena ada pada al-mustafti, orang yang memberikan fatwa. Kemudian wa ahkamul mujtahidin, siapakah dia orang-orang yang dinamakan sebagai al-mujtahidin. Ahkam ni maknanya kalau ikut terjemah kita hukum hakam. Tapi maksud wa ahkamul mujtahidin ni, apakah dia syarat-syarat yang ada, yang mesti ada pada jiwa ataupun diri seorang al-mujtahid. Jadi ini semua akan diperbincangkan di dalam ta'rif, di dalam matan Waraqat sebentar selepas ni lah. Okay, ini adalah tajuk-tajuk besar yang akan kita bincangkan di dalam matan Waraqat. Jadi insyaAllah hari ini kita masuk sikit ya. Kita masuk tajuk pertama, Aqsamul Kalam. Okay, apa lagi? Kalau kita tanya, kalau dalam kita al-mutawalat, adakah apa namanya ada perbahasan lain? Ya. Maksudnya dalam kitab Waraqat dia membincangkan benda-benda kasam ini saja.
Tapi ini ada tajuk-tajuk besar yang juga dibincangkan dalam kitab Al-Mutawalat. Tapi dalam kitab Al-Mutawalat perbahasan dia lebih dalam, lebih halus dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang ringkas seperti kitab Waraqat. Okey. Tajuk ini sama juga, tajuk besar juga. Tapi perbahasan dia sangat dalam, sangat-sangat dalam. Contoh dalam tajuk besar ni dia tak bincangkan tentang apakah dia al-ahkam. Kitabullah Muta'alliq sebagai rek, itu dibincangkan dalam kitab-kitab Mutawalat. Kitab yang tebal dan yang panjang dalam Mutawalat. Tapi dalam kitab Waraqat, kitab yang ringkas seperti ini, kitab yang untuk pelajar yang baru nak menarik ilmu usul fiqh, dia tidak membincangkan benda itu secara dalam. Bukan tak boleh bincang, boleh bincang. Kita nak takut Allah Ta'ala, terus tak nak belajar ilmu usul fiqh sebab takut kan. Okey, kita masuk tajuk yang pertama. Tajuk pertama kepada ataupun bab pertama dalam usul fiqh berdasarkan matan Waraqat. Qala rahimahullah, fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu isman. Aw ismun wa fi'lun, aw fi'lun wa harfun, aw ismun wa harfun. Okey, itu tajuk dia. Apa kita nak bincang sekarang ni? Kita nak bincang apakah dia al-kalam. Kalam ni ucapan yang memberikan faedah. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Itu maksud al-kalam. Sebarang ucapan yang dia bukan satu-satunya, dia bercantum dengan dia antara kalimah dan kalimah yang dicantum, yang mana pencantuman antara kalimah tersebut dalam bahasa Arab, dan dia dia memberikan faedah, dia mempunyai faedah, tidak ayat itu tidak tergantung. Okay. Contoh kalau saya kata daraba, siapa yang darab? Siapa yang pukul? Tak tahu. Ayat tergantung, dia tak boleh sebagai kalam. Tapi kalau saya kata daraba Muhammadun, Muhammad memukul, maka ucapan itu telah sempurna. Jadi al-kalam ni yang dibincangkan sekarang adalah apakah dia seminimal al-kalam. Maknanya paling kurang kalam itu mesti gabungan daripada berapa kalimah? Mesti 10 kalimah ke? Mesti gabungan 12 kalimah ke? Ataupun berapa kalimah paling kurang yang boleh membentuk al-kalam? Ya, itu perbahasan yang kita bincang sekarang. Aqallul kalam mahwa, seringkas kalam, berapa padanan kalimah? Okey, qala rahimahullah, fa amma aqsamul kalam, adapun pembahagian kalam, maka dimasuk tajuk mula sekali, fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman. Paling sikit sekurang-kurang kalam ni dia punya aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam, sekurang-kurang maksud sekurang-kurang kalimah yang mana membentuk sebuah kalam. Fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam. Yatarakkab ni kita boleh terjemahkan yang membentuk yang membentuk sebuah kalam, ataupun yang mana dia ini merupakan juzuk kalam. Sekurang-kurang kalimah yang boleh membentuk sebuah kalam, membentuk satu kalam adalah sekurang-kurangnya isman, 2 isim. Jadi isim, jadi fi'il, dia ada huruf Jadi ismun, dia ada fi'lun, dia ada harfun. Kalau ismun maknanya benda yang kita boleh terjemahkan sebagai nama ataupun benda, satu benda. Kalau fi'lun, dia berkaitan dengan perbuatan. Kalau harfun, dia merupakan macam penghubung kait di antara sebuah ucapan. Contoh macam di, ke, itu semua, ila, fi, itu semua dinamakan sebagai harfun. Jadi Imam Haramain Al-Juwayni kata sekurang-kurang kalam ni, dia sekurang-kurangnya mesti 2 isim. Contoh dia apa? Contoh kalau saya kata Allahu Ahad, Allah tu ismun, lafzul jalalah. Ahad tunggal. Jadi kalimah ahad juga ada isim. Jadi Allahu Ahad, 2. Itu sekurang-kurang kalam. Maksudnya tak disyaratkan mesti 3 ke atas. Sekurang-kurangnya 2. Kita boleh kata Al-Azharu Jamil. Contoh, Al-Azhar Jamil, Al-Azhar cantik. Jadi juga 2 kalimah, Al-Azharu Jamilun. Jadi kedua-duanya adalah isim. Kalimah Al-Azharu Jamilun terangkum daripada 2 isim. Isim yang pertama Al-Azhar, isim yang kedua
jamil. Jadi itu adalah sekurang-kurang ataupun paling minimal sebuah kalam dia akan dirangkumi oleh dua isim. Ya. Aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu isman atau al-fi'l. Bukan mesti dua isim, boleh juga kalau kita tukar, iaitu macam apa? Awismun wa fi'lun, ataupun isim satu isim satu fi'il. Itu sekurang-kurang kalam, sama ada dua-dua adalah isim ataupun satu isim satu adalah fi'il. Contohnya apa? Contoh kalau saya buat satu contoh, qama zaidun. Qama zaidun. Qama zaidun. Kalimah qama zaidun dinamakan kalam kerana dia memberikan makna yang tergantung. Kemudian kita kalau kita tengok kalimah qama zaidun, dia mempunyai dua juzuk yang zahir. Yang pertama qama, yang kedua zaidun. Qama adalah fi'lun. Dia bukan orang. Kalimah qama itu maksud telah berdiri. Jadi dia adalah fi'il. Zaid pula adalah fa'il, dan fa'il adalah ismun. Jadi kalimah qama zaidun telah membentuk satu kalam. Maka kalau kita tengok di sini, dia terangkum daripada satu isim satu fi'il. Okay, satu isim satu fi'il. Ini sekurang-kurang kalam, sama ada dia dua-dua isim ataupun satu isim satu fi'il. Au fi'lun wa harfun. Kalau kita nak cipta serika-reka kalam, kita tak nak dua isim, kita tak nak satu isim satu fi'il, kita nak buat cara lain, boleh? Satu fi'il satu huruf. Au fi'lun wa harfun. Contohnya apa? Kita kata maqam. Apa maksud maqam? Ma di sini bermaksud tidak. Okey, ma nafiyah. Maqam. Qam maksud dia berdiri. Contoh orang tanya kita, hal Zaidun qa'imun? Hal Zaidun qa'im? Adakah Zaid berdiri? Kita mengata maqam. Dia tidak berdiri. Jadi kalimah maqam terangkum daripada dua kalimah. Okay, kalam yang ucapan yang berbunyi maqam, dia terangkum daripada dua kalimah. Pertama ma, yang kedua qam. Ma itu dia harfun nafi, dia maksud tidak. Jadi dia harfun. Qam secara zahir dia adalah fi'lun. Secara zahir dia adalah fi'lun semata-mata. Jadi dia telah membentuk satu kalam, satu ucapan yang memenuhi kriteria al-kalam, dan dia terangkum daripada dua, iaitu harfun wa fi'lun. Jadi kalau kita bincang secara dalam, kalimah qama itu dia ada dua. Satu fi'lun, satu lagi fa'il, iaitu dhamir mustatir. Tapi oleh kerana yang terzahir, dan kitab ini tujuannya untuk al-mubtadi'in, orang yang baru nak mempelajari, jadi Imam Rabi kata dua lah, ini dua lah dulu setakat ni, iaitu satu harfun, satunya adalah fi'lun. Au fi'lun wa harfun. Contoh dia maqam, ma masya, ataupun kita kata ma fahima. Okey, tak faham, dia tidak faham, jadi ma fahim. Awismun wa harfun. Awismun wa harfun. Kalau tadi satu fi'il satu huruf, kali ini satu fi'il satu isim pula. Satu huruf satu isim. Awismun wa harfun. Apa contoh dia? Contoh dia kita kata ya Zaid. Ya Zaid. Kalimah ya itu adalah ya nida. Jadi ya itu adalah huruf nida, wahai. Jadi Zaid itu adalah isim. Zaid adalah isim. Jadi ketika ini kita terangkum dari dua kalimah. Pertama harfun, yang kedua adalah ismun. Itu adalah seringkas kalam. Jadi fa'aqal kalam sama ada dua isim. Dia kata al-azharu jamil. Okay, al-azhar memang sangat menarik ya. Ataupun kita buat satu isim satu fi'il. Qama Zaidun.
ataupun satu huruf satu isim. Satu huruf satu fi'il, maqam, ataupun satu huruf satu isim. Jadi satu huruf satu fi'il, satu huruf satu isim. Ya Muhammad, ya Zaid. Jadi itu adalah seringkas kalam. Sepanjang-panjang kalam memang boleh cerita lah sepanjang-panjang. Tiada sebarang had. Kalau siapa rajin, dia boleh buat satu ucapan yang bermanfaat dengan 1000 patah perkataan. Tapi detail lah saya pun tak kena buat. Tapi kalau siapa rajin, dia boleh cuba untuk buat. Tiada nihayah kepada aksarul kalam. Nanti aqal kalam dua tadi, sama ada 2 isim dan sebagainya. Baik, para hadirin dirahmati Allah SWT, selepas Imam Ramai selesai membincangkan apakah dia aqalul kalam. Mungkin kawan-kawan tanya, kenapa kita bincang benda ni? Apa kaitan dengan nak mulakan puaka? Benda ni dibincangkan kenapa? Kerana antara dalil kepada hukum hakam adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran serta hadis datang dalam bahasa Arab. Bila datang dalam bahasa Arab, maka dia membentuk Al-Kalam. Bila bentuk Al-Kalam, maka mula dah diperbincangkan apakah pembahagian kalam, dan ala-ala bincang apakah itu kalam. Okey, paling sikit kalam apa dia, untuk menentukan apakah dia kalam dan bagaimana cara untuk kita mengambil faedah daripada Al-Quran juga hadis yang merupakan di antara contoh Al-Kalam. Okey, sebab tu diperbincangkan aqsam kalam dan sebagainya. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbar. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Al-kalam dia terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama dinamakan sebagai amrun, perintah. Kadang-kadang ucapan kita yang bermanfaat itu, yang berfaedah itu, yang dinamakan sebagai kalam, dia adalah bersifat perintah. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Contoh kan, dia kata kepada Nabi dan sebagainya, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Macam mana disebut oleh golongan Ansar kepada Rasulullah SAW. Beza dengan Bani Israel, dia kata izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu wahai Musa, pergi ajak Allah Ta'ala, pergilah perang. Kita orang standby sini. Kau menang, alhamdulillah. Kau kalah, kita orang selamat. Dia boleh mikir begitu. Tapi para sahabat Nabi tidak begitu. Para sahabat Nabi kata kepada Nabi, izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu wahai Rasulullah bersama-sama dengan Allah Ta'ala, pergilah perang. Inna ma'akuma muqatilun. Kami akan menyertai peperangan tersebut, akan bersama-sama dengan kamu untuk dalam peperangan. Beza dengan Bani Israel yang dia rela untuk selamat, dia dan Musa tak selamat dalam peperangan. Jadi kadang-kadang ucapan tersebut dia bersifat perintah, amrun, macam izhab tadi. Okey, kadang-kadang ucapan itu dia bukan perintah, tapi dia adalah larangan. Wa nahyun, banyak kan dalam Quran dan hadis. Contoh dalam hadis Nabi kata la taghdab falakal jannah. Kan itu al-kalam. La taghdab falakal jannah, jangan marah, nanti kamu akan diberikan pahala. La taghdab falakal jannah, jangan marah. Jadi kalimah la taghdab itu adalah nahyun, larangan. Jadi kalimah la taghdab dinamakan sebagai al-kalam, dan dia terangkum daripada la, harfun dan juga taghdab, fi'il. Aqal kalam tu, dan dia termasuk di dalam maksud an-nahyu. Wal kalam yang qasim ila amrin wa nahyin. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa khabarin, kadang-kadang dia bukan perintah, dia bukan larangan, tapi dia khabar. Khabar maksudnya satu petikan yang tidak bersifat perintah dan bukan bersifat larangan. Satu cerita, satu perkhabaran. Contoh macam kita sebut tadi, al-baytu jamil wal azhar jamil. Itu dinamakan sebagai khabar. Kita mendatangkan satu cerita, satu perkhabaran yang mungkin orang boleh terima, mungkin orang kata awak tipu. Okey, mungkin awak cakap betul, mungkin awak cakap tipu. Saya kata azhar cantik, betul, azhar cantik. Kalau saya cakap dengan kawan-kawan di belah-belah Saudi, mungkin dia kata dah, azhar dari sendiri. Tapi dia kata lah, taqanna wa taqabna wa amanna bi anna al-azhar jamil. Ilman wa bina'an wa fikratan wa ila akhir. Kan?
Jadi kita kata azhar cantik. Jadi ucapan kita tadi bersifat orang boleh terima, mungkin orang boleh tolak. Itu namakan sebagai khabar. Wa khabar. Wastikhbar dia terakhir. Kalam juga kalau dia bukan ucapan, bukan larangan, bukan khabar, dia adalah istikhbar. Maksud istikhbar? Istifham. Minta jawapan. Masmuka, kaifa halu, itu adalah al-kalam. Tapi dalam bentuk istikhbar, persoalan. Dia bukan arahan, dia bukan larangan, dia bukan satu cerita, tapi dia pertanyaan. Wastikhbar. Tajuk kita hari ini senang lah. Tajuk tamu sufi hari ini senang. Siapa tak faham tadi kan? Okey, para hadirin rahmati Allah SWT, kita akan masuk pada tajuk agak susah. Sekarang kau jap. Dah berapa lama kita start? Bismillah. Tadi kita start kau. Lepas setengah. Kau setengah jam lah kami. Lepas 10. Oh, dia berhenti awal tu. Okay. Baik, para hadirin rahmati Allah, berdasarkan semua manuskrip ada pada saya, ucapan selepas sampai kalimah wastighfar adalah wa min wajhin akhar yanqasim ila haqiqatin wa majaz. Kalau dalam setengah nuskhah yang pada tangan kita, buku cetak, dia akan sebut wa yanqasim ila tamannin dan sebagainya. Tapi berdasarkan nuskhah yang ada pada saya, nuskhah manuskrip yang ada pada saya, kesemuanya langsung tidak menyatakan ucapan yang disebut seperti tadi. Semuanya terus lepas pada wastighfar terus kepada wa min wajhin akhar yanqasim ila haqiqatin wa majaz. Jadi saya iktimad dengan apa yang ada pada saya dari segi nuskhah manuskrip. Mungkin yang dalam buku yang kita cetak tadi, dia adalah huraian pada hakikatnya. Dan mungkin juga dia memang salah satu manuskrip kitab waraqat yang saya tidak jumpai. Allah Ta'ala a'lam. Jadi saya baca berdasarkan apa yang ada pada saya lah. Qala rahimahullah wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari sudut yang lain, okey, tadi kita bahagikan al-kalam dari sudut rupa bentuk dia. Dia ni apakah dia adalah apa bentuk dia? Kita kata bentuk dia ada 4. Sama ada dia larangan, dia perintah, dia satu cerita, dia adalah persoalan. Itu dari sudut rupa bentuk. Sekarang kita nak lihat dari sudut penggunaan lafaz tadi. Adakah dia memberi makna yang asal ataupun makna yang sudah berubah? Maka kata Imam Hamid, wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Dalam sebagian nuskhah, wa min wajhin akhar ila haqiqatin wa majaz, dengan tidak mendatangkan kalimah yanqasim. Okay, dalam bahagian yang lain ataupun dalam sudut yang lain, kita boleh bahagikan al-kalam ini terbagi kepada dua, iaitu haqiqah, satu lagi dinamakan sebagai al-majaz. Terbagi pada haqiqah dan juga majaz. Kalau tadi melihat kepada rupa bentuk satu ucapan, bentuk dia apa? Bentuk arahan, bentuk larangan, satu perkhabaran ataupun satu persoalan. Sekarang dari sudut penggunaan lafaz dan makna, kita guna satu lafaz, makna lafaz yang kita gunakan yang kita nak tahu dia, maka dia terbagi kepada haqiqah wa majaz. Pertama namanya haqiqah, yang kedua namanya majaz. Baik, kita masuk insya-Allah yang pertama pada hari ini kita akan masuk kepada haqiqah. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, fal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi. Fal haqiqah ma baqiya ala mawdu'ihi. Kalam yang kita gunakan, yang dia boleh diletakkan di bawah kategori haqiqah. Apakah dia al-haqiqah? Imam Haramain menyatakan al-haqiqah adalah ma baqiya ala mawdu'ihi, sebarang lafaz yang masih kekal pada mawdu'ihi, makna asal bahasa dia. Mawdu' itu bermaksud makna asal bahasa, makna asal bagi satu kalimah dari sudut bahasa. Okay? Jadi al-haqiqah berdasarkan matan Imam Haramain Al-Juwaini, sebarang lafaz yang kita gunakan dan makna yang kita inginkan daripada lafaz tersebut adalah makna asal kalimah tersebut dari segi bahasa Arab ni. Saya buat contoh dia apa?
Contoh daripada hadis rahmat Allah SWT. Contoh kalimah as-salah. Contohnya kalimah as-salah yang kita kata semayang tu, kita terjemahkan as-salah untuk semayang tu. As-salah di segi asal makna bahasa Arab bermaksud ad-du'a, doa. Contoh orang sebut salli alaihi, Allahumma salli wa sallim, ya Allah berdoalah. Maksudnya kita kata kita pun kata sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan solat. Maksud Allah memberikan doa. Di segi asal bahasanya lah. As-salah di segi asal makna bermaksud doa. Okey, kalau saya gunakan kalimah as-salah dan saya maksudkan dengan as-salah tadi adalah doa, maka dalam penggunaan tadi berdasarkan matan ni saya telah menggunakan lafaz sebut dari sudut makna haqiqah. Contoh saya kata hayya bina nusalli, hayya nusalli, betul kan kau angkat tangan, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin, itu saya kata jom kita sembahyang, betul kan kau angkat tangan, Allahumma salli ala Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma alayka bi kulli man zalamana. Contoh kan kita pun berdoa. Jadi saya kata jom kita solat, maka pun berdoa. Maka kawan-kawan telah menggunakan kalimah solat berdasarkan makna asal bahasa Arab. Maka ketika itu penggunaan as-salat dengan maksud doa adalah dinamakan al-haqiqah. Tapi kalau saya kata ya semalakna hanya tusalli, betul kau akan takbir. Saya kata jom kita semayang, kau akan takbir, semayang dulu contoh. Maka ketika itu solat dengan maksud sembahyang 4 rakaat ke 3 rakaat ke dan sebagainya, itu dinamakan sebagai majaz. Okey, dia bukan lagi digunakan pada hakikat, dia bukan lagi al-haqiqah. Itu dari segi takrif al-haqiqah yang dinyatakan di sini. Fal haqiqah ma baqiya ala mawdu'ihi. Sebarang lafaz yang diguna pakai berdasarkan makna asalnya, maka itu dinamakan sebagai al-haqiqah. Ya. Ada siapa yang minta penjelasan? Semua boleh faham Imam Haramain selepas mendatangkan kalimah al-haqiqah, Imam Haramain mendatangkan pula apakah maksud kedua kepada al-haqiqah. Wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Yang macam al-mukhatabah minal mukhatibah bi kasri ta. Wa qil mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Ada pandangan lain, wakila, ada pandangan lain yang mendefinisikan al-haqiqah dengan definisi yang berbunyi mastu'mila, ma sebarang lafaz. Ma di sini maksudnya ma ayyu lafzin. Ma tu kalau terjemah bahasa Melayu maksudnya apa. Tapi maksud ma di sini ataupun apa di sini maksudnya adalah sebarang lafaz. Mastu'mila, sebarang lafaz yang diguna pakai fi mastuliha alaih minal mukhatibah. Sebarang lafaz yang diguna pakai fi ma berdasarkan makna apa? Berdasarkan apa? Iaitu berdasarkan makna yang telah diistilahkan ke atasnya daripada al-mukhatibah. Mukhatibah di sini maksudnya minal jamaah al-mukhatibah. Minal mukhatibah tu dia sedikit takdir, maksudnya minal jamaati al-mukhatibah. Sebarang lafaz yang diguna pakai pada makna yang telah diistilahkan ke atasnya daripada orang satu jemaah yang berbicara. Itu kalau kita terjemah sebiji-sebiji dia. Yang kritik apa tak faham. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Imam Haramain nak menyatakan ada pandangan lain yang mengatakan al-haqiqah ni bukan ma baqiya ala mawdu'i. Al-haqiqah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Maksud fi mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah adalah maksudnya apa? Sebarang lafaz yang diguna pakai berdasarkan makna yang telah ditetapkan oleh satu kumpulan.
Kalau kita guna kalimah itu berdasarkan makna yang telah ditetapkan oleh mereka, maka itu yang bekas sebagai al-haqiqah. Kalau kita guna lafaz tersebut tapi kita maksudkan dengan satu makna yang makna itu tidak diinginkan oleh jemaah tadi, maka dia tidak lagi dinamakan sebagai al-haqiqah, dia dinamakan sebagai al-majaz. Makna dia sebagai contoh, okey, saya tanya kawan-kawan, apa maksud imam? Al-imam. Al-imam maksud dia ar-rajul al-muqtada bih, sebarang manusia yang dia diikut, itu dinamakan sebagai imam. Itu segi asal bahasa Arab dia. Al-imam adalah orang yang diikuti, al-matbu'. Tapi bila kita buka lagi kitab usul fiqh, kadang-kadang sebut qala al-imam, telah berkata imam. Siapakah imam tu dan apa maksud al-imam? Bila kita cek, puak-puak ulama usul fiqh telah menggunakan kalimah imam dan mereka telah memberikan maksud khusus kepada kalimah imam. Apa maksud imam? Dia sebut kalimah imam, apa dia? Dalam usul fiqh, kalau qadi al-Baqillani, kalau Imam al-Haramain al-Juwaini. Okay? Kalau imam maksud Imam al-Haramain al-Juwaini. Pengarang kitab kita lah, kitab orang kuat. Jadi dalam kitab usul fiqh, qala al-imam, maksudnya adalah Imam Haramain al-Juwaini. Syekh saya tak pasti ada ke istilah syekh dalam ilmu usul. Macam tak ada? Ada tak? Dia ada Ustaz Abu Ishaq kalau Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini, Ustaz, dia ada beberapa istilah lah. Qadi Abu Bakar al-Baqillani. Kalau al-imam bukan Imam Haramain al-Juwaini, imam adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam disebut kalimah al-imam dalam ilmu usul fiqh adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukan Imam Haramain al-Juwaini. Melainkan kalimah al-imam yang dipakai oleh Ibnu Hajib dalam kitab usul fiqh adalah Imam Haramain al-Juwaini. Bila contoh kita buka dalam Mukhtasar Ibnu Hajib, salah satu kitab usul fiqh lah kan. Bila sebut qala al-imam, imam yang dimaksudkan beliau adalah Imam al-Haramain al-Juwaini. Tapi kalau kita buka kitab Imam Isnawi contoh, atau imam kitab-kitab yang lain, bila sebut kalimah al-imam, imam yang dimaksudkan adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau asy-syekh dalam usul fiqh macam mana? Tak tahu lah, kalau kawan-kawan lupa saya tak tahu. Yang saya tahu al-ustaz al-qadi Qadi Abu Bakar al-Baqillani, Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini ataupun al-Asfarayini, macam dua. Kalau Imam Haramain al-Juwaini, itu dia antara istilah yang digunakan lah. Kalau asy-syekh saya tak tahu. Baik, kalimah imam tadi, bila saya gunakan, saya pun buat satu buku. Setelah berkata imam berkata qala al-imam, dan saya masukkan dengan imam di sini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi contoh. Maka saya telah menggunakan lafaz imam berdasarkan makna yang telah disepakati oleh satu geng, satu kumpulan, itu kumpulan ulama usul fiqh. Maka ketika itu saya telah menggunakan lafaz imam dengan maksud al-haqiqah. Penggunaan lafaz imam dengan maksud Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka ketika itu saya telah menggunakan kalimah imam berdasarkan makna al-haqiqah. Jadi takrif usul fiqh, takrif al-haqiqah di sini adalah apabila satu kalimah dia ada banyak makna, tapi saya guna berdasarkan makna yang telah disepakati oleh satu kumpulan tertentu, maka ketika itu penggunaan kalimah tadi berdasarkan makna yang diinginkan oleh kumpulan tertentu tadi dinamakan sebagai al-haqiqah. Okey. Dia macam-macam geng-geng dadah tu dia ada istilah dia ada jama'ah al-mukhatibah dia. Bita al-khadrawat, al-mukhadirat. Contoh mungkin dia akan guna istilah dia sebut tepung, tepung masuk dadah. Bro, nak tepung sekilo. Saya guna kalimah tepung dengan saya masukkan dadah, dan dia orang dah sepakat dia sebut kalimah tepung mesti dadah. Katakan jama'ah mukhatibah dia kata gitu. Maka bila saya kata minta tepung sekilo je, dan yang dengar pun faham, dia pun bagi sekilo dadah, maka ketika itu saya menggunakan kalimah tepung dengan maksud haqiqah di sisi pokok dadah. Contoh. Tapi kalau saya sebut kalimah tepung, dia bagi tepung betul, maka saya tidak menggunakan kalimah tepung. Dia tidak faham, dia tidak menggunakan kalimah tepung dengan maksud haqiqah.
Sebab geng-geng dadah dah kata, kita semua ingat, dia sebut kalimah tepung, dadah. Dia sebut dadah, tepung. Dia tahu kan? Maka bila saya guna satu kalimah berdasarkan istilahnya, dinamakan sebagai al-haqiqah. Guna pada bukan istilah, dinamakan al-majaz. Boleh faham kan? Jadi katakan kalau orang dadah mengatakan tepung itu adalah dadah, dan di sisi kita yang bukan pokok dadah ni guna kalimah tepung, maksudnya tepung, maka bila saya guna kalimah tepung dan saya masukkan tepung betul, dia bukan hakikah di sisi pokok dadah, dan dia adalah hakikah di sisi pokok bukan dadah. Faham tak? Saya guna kalimah dadah, saya guna kalimah tepung, dan orang dadah kata bila sebut kalimah tepung maksudnya dadah. Tapi orang yang bukan dadah kata tepung, dadah. Yes, jadi bila saya guna kalimah tepung dan saya masukkan tepung, saya pergi kedai, pakcik minta tepung sekilo ni, dia pun bagi tepung, dan saya pun nak beli tepung. Maka bila puak dadah dengar, dia tak guna bil hakikah, dia guna bil majaz. Sebab tepung di sisi pokok dadah, jama' al-mukhatibah indahum adalah dadah. Tapi jama' al-mukhatibah indahum, tepung adalah tepung. Jadi ketika itu saya menggunakan tepung, saya guna kalimah tepung berdasarkan hakikat saya, majaz di sisi puak-puak dadah. Jadi satu kalimah tu dia akan berlaku majaz dan juga hakikah. Berdasarkan dia pula jamaah mana yang kita nak iktibar. Kalau saya gunakan contoh tadi dalam kalimah al-imam, dan saya masukkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka ketika itu kalimah al-imam di sini dengan masuk Imam Fakhruddin adalah hakikah di sisi ulama usul fiqh, tetapi majaz di sisi orang-orang bahasa. Sebab dari segi bahasa, al-imam bukan Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-imam adalah ayyu syakhsin matbu', mana-mana sahaja orang yang diikuti. Tak kira lah di Imam Fakhruddin Ar-Razi ke, Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke. Jadi bila saya kata qala al-imam, dan yang saya masukkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka ketika itu di sisi ulama usul fiqh saya telah menggunakan lafaz imam berdasarkan hakikah. Tapi di sisi ulama bahasa pula, saya telah menggunakan kalimah imam berdasarkan makna majaz. Kerana hakikat ulama-ulama lughah mengatakan bahawa kalimah imam adalah siapa saja yang diikuti, tak kira siapa. Okey, itu maksud al-haqiqah. Jadi berdasarkan dua takrif yang ada di halaman kita sini, al-haqiqah ma baqiya ala mawdu'i, al-haqiqah mastu'ila fi mastu'ila alaihi min al-mukhatibah, maka sebenarnya berdasarkan takrif yang pertama, haqiqah hanya berlaku kalau ikut makna asal bahasa. Itu takrif yang pertama. Jadi kalau kita guna kalimah solat dengan masuk semayang kita tadi, semayang angkat takbir, rukuk, sujud, dinamakan majaz. Hakikah berdasarkan takrif pertama hanya apabila kita guna kalimah berdasarkan makna asal kalimah tersebut bahasa. Jadi tiada hakikah melainkan hanya pada hakikah lughawiyah. Dia tak ada hakikah syar'iyyah sebagainya. Tapi berdasarkan takrif yang kedua, hakikah ini berdasarkan jamaah itu sendiri. Jadi di sisi ulama bahasa, kalimah as-salah masuk doa, maka as-salah haqiqatun fi doa indahum. Tetapi di sisi ulama syarak, as-salah haqiqatun fi al-af'al wal aqwal muftatihah bitakbir mukhtatamah bitaslim. Jadi di sisi ulama fiqh pula, bila sebut solat itu hakikatnya adalah pada perbuatan dan juga ucapan yang dimulakan dengan takbir dan juga disudahi dengan taslim, dengan salam. Jadi takrif yang kedua, dia meraihkan jamaah itu sendiri. Ikutlah kita nak ikut jamaah mana. Kalau kita iktibar ulama bahasa, kalau tak ikut makna asal bahasa terus jadi majaz. Kalau ikut makna asal bahasa jadi hakikah. Tapi berdasarkan takrif yang kedua juga, kalau kita ikut golongan ulama fiqh katakan, kalau kita pegang satu kalimah berdasarkan takrif syarak, maka dia bukan hakikah. Tak ikut pada syarak, dia bukan sebagai majaz. Jadi satu kalimah itu berdasarkan takrif yang kedua, dia akan jadi hakikah berdasarkan sudut yang lain, dan dia juga boleh jadi majaz pada sudut yang lain. Takrif yang pertama pula tidak. Takrif yang pertama, hakikah hanya pada hakikah lughawiyah. Awak guna kalimah solat untuk maksud syarak, dia telah menjadi majaz, bukan lagi makna hakikah. Sebab berdasarkan takrif pertama, hakikah hanya bila bertepatan dengan makna asal bahasa. Takrif yang kedua pula, tak kira berdasarkan awak nak ikut puak mana. Kalau ikut puak bahasa,
kena dengan makna bahasa hakikah, tak kena dengan makna bahasa majaz. Tapi kalau awak nak ikut golongan fiqh, contoh ulama fiqh, awak guna satu kalimah berdasarkan takrif fiqh di sini syarak, walaupun bercanggah dengan bahasa sekalipun, dia bukan hakikah. Kalau awak guna satu kalimah bukan dengan makna syarak, maka dia bukan sebagai majaz. Jadi kalimah as-salah dia maksud solat kita yang kita ada rakaat dan sebagainya, berdasarkan takrif yang pertama on the spot jadi majaz. Sebab solat dari segi asal makna bahasa bukan sembahyang yang kita lakukan setiap hari. Tapi berdasarkan takrif yang kedua, dia adalah hakikah berdasarkan ulama fiqh dan majaz berdasarkan ulama bahasa. Okey, sahabat boleh bezakan di antara dua takrif ni. Antara dua takrif mana yang lebih rajih? Takrif yang kedua. Takrif yang kedua lebih rajih berbanding dengan takrif yang pertama. Kerana kalau kita tengok para ulama banyak mengatakan hakikah ni ada hakikah lughawiyah, ada hakikah urfiyah, ada hakikah syar'iyah. Jadi dia meraihkan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Kelompok lughah, kelompok uruf, kelompok syarak. Tapi kalau takrif pertama, al-hakikah laisa illa hakikah lughawiyah. Laisa hunaka hakikah syar'iyah wala hakikah urfiyah. Okey? Itu dua takrif yang didatangkan oleh Imam Haramain Al-Juwayni. Yang kita nyatakan takrif yang rajih adalah takrif yang kedua, bukan takrif yang pertama. Bila sahabat dah tahu takrif al-hakikah, senanglah untuk saya menjelaskan apakah pula takrif al-majaz. Sebab lawan hakikah adalah majaz. Qala rahimahullah wal majaz ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi. Majaz pula adalah sebarang benda, sebarang lafaz. Ma itu maksud dia ayu lafzin, sebarang lafaz. Tujuwiz maksud dia dilampaui ataupun melampaui. Tujuwiz sama maksud dengan tuuddi, yang tersasar. Kita boleh terjemahkan sebarang lafaz yang tersasar. Ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi, sebarang lafaz yang mana lafaz tadi tersasar daripada makna asal bahasa, makna asal pada kalimah tersebut. Jadi kita pun boleh faham dah maksud takrif majaz ni adalah berdasarkan takrif pertama al-hakikah. Sebab al-hakikah berdasarkan takrif pertama ma baqi ala mawdu'i, maka sebarang kalimah yang tersasar daripada makna asal bahasa dia adalah majaz. Jadi qala rahimahullah wal majaz ma tujuwiza bihi an mawdu'ihi, dengan maksud al-majaz adalah sebarang lafaz yang tersasar yang bukan makna asal bahasanya, maka ini adalah takrif majaz berdasarkan takrif pertama bagi al-hakikah. Kalau berdasarkan takrif dulu pula dia kalau tadi al-hakikah mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, kita kata al-majaz adalah ma la yusta'malu fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Maka al-hakikah berdasarkan takrif kedua, al-majaz berdasarkan takrif kedua al-hakikah adalah ma la yusta'malu fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Okey. Cuma dalam matan hanya didatangkan takrif majaz yang meraihkan takrif pertama bagi al-hakikah. Okey. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan mudah hari ini. Al-hakikah dia ada dua khilaf. Ada yang kata hakikah ni hanya apabila kita berdasarkan makna asal bahasa. Kalau tak ikut asal makna bahasa, on the spot jadi majaz. Ada pula yang berpandangan hakikah ni dia tak lihat pada makna bahasa atau tidak. Dia lihat kepada jemaah mana yang kita maksudkan. Kalau kita guna satu kalimah berdasarkan jemaah tertentu, maka yang kena dengan kehendak jemaah tersebut adalah dinamakan hakikah. Tak kena dengan kehendak jemaah tadi dinamakan sebagai majaz. Jadi al-hakikah tu mungkin dia akan jadi hakikah pada satu golongan, majaz pada golongan yang lain. Okey. Saya rasa kita berhenti setakat dahulu. Boleh kita berhenti setakat dahulu. Kita berhenti sampai al-majaz. Kenapa kita bincang pasal al-hakikah wal majaz? Kerana Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW penuh dengan hakikah dan penuh dengan majaz. Jadi memahami Al-Quran dan hadis mesti berdasarkan bahasa Arab, dan kali itulah didatangkan perbahasan ini dalam ilmu usul fiqh.
Benda ni semua ada pada minda para sahabat dan juga generasi awal. Tapi bila orang Arab dah mula bergaul dengan masyarakat bukan Arab, dikhawatiri makna yang ada pada minda generasi awal hilang dengan sebab percampuran tadi. Maka ditulis pengetahuan tersebut dalam bentuk rekod, dalam bentuk buku dan sebagainya, supaya maknanya terus kekal sampailah ke akhir zaman, supaya bila kita menilai ayat Al-Quran juga hadis, kita tahu yang ni dia surah Al-Haqiqah ke surah Majaz. Okey, mungkin ucapan ni surah Majaz, bukan di surah Al-Haqiqah. Okey, itu diperbincang. Itulah sebab kenapa kita bincangkan Al-Haqiqah dan juga Al-Majaz. Jadi kalau kita kata sebagai contoh, kalau Nabi sebut rufi'a an ummatil khata' wal nisyan wa mastukriha alai. Nabi sebut itu, contohnya Nabi sebut rufi'a an ummatil khata', diangkat daripada umat saya ini sebarang kesilapan. Maknanya umat saya tidak silap. Kita silap tak? Nabi cakap gitu lah. Kalau kita tidak memahami Al-Haqiqah itu aja, kita kata sudah. Cuma Nabi sebut tak realiti ya. Kita tak tahu bagaimana ucapan Nabi. Nabi bangsa Arab, Nabi orang Arab, cakap berdasarkan gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab ada hakikah, ada majaz. Jadi bila kita tengok ucapan Nabi tak kena dengan realiti, kita tahu oh maksudnya ada majaz dalam ucapan tadi. Yang diangkat bukan kesilapan, yang diangkat dosa kesilapan. Berlaku majaz. Sebab kalau ikut hakikah kalimah tadi, maksudnya mesti kesilapan itu diangkat. Dan kita takkan silap sama sekali. Tiba-tiba kita lah yang banyak silapnya. Sedangkan Nabi adalah maksum daripada segala kesilapan. Maka kita kata ucapan Nabi dalam ayat tadi, rufi'a ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alai, adalah mastukrihu alai. Rufi'a ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Jadi ucapan Nabi tadi mempunyai majaz. Kerana maksudnya rufi'a ummati ithmul khata'i wa nisyan wa ithmu mastukrihu alai. Okay, jadi berlaku al-majaz. Dan dalam perbahasan ini adalah perbahasan yang wajar dan sangat bermanfaat dalam kita memahami ayat Quran juga hadis Nabi SAW. Jadi kita pada setakat dahulu, kalaulah ada kesilapan saya mohon maafkan. Dan insyaAllah hari ini adalah kelas terakhir untuk setakat ini. Kita akan berhenti dengan melakukan sesuatu yang ada exam. Payah juga sebab ada medik, ada exam. Kita yang belajar agama exam awal. Lepas tu bila kita habis exam nanti ada medik, baru nak start exam. Jadi berlaku khilaf lah di kalangan al-jamaah al-mukhatibah. Jadi berlaku sedikit ni. Tapi kita raikanlah, maknanya sudah kawan-kawan ramai ada exam dan saya tanya tadi ramai kata kita berhentilah sementara. Jadi kita akan berhenti sampai habis exam nanti, insyaAllah kita sambung balik. Dan kalaulah kita start nanti tiba ada lagi yang ada exam, yang ada exam tu tengok baliklah rakaman selepas tu. So saya kita sambung dengan tasbih al-Qur'an surah Auzubillah. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذين يجاهدون في اعلاء شريعة الدين. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang taat kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan para ulama-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang akan mempertahankan syariat-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada golongan yang ingin mengobatkan Islam. Ya Allah, hancurkanlah setiap golongan yang ingin merendahkan Islam. Ya Allah, ya Allah, berikanlah peluang kepada kami untuk melaksanakan syarak. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang meletakkan hukuman tertinggi adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أهل بيته وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله عز وجل أن يبارككم وأن يجعلكم من الناجحين في الامتحانات الدنيوية والأخروية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.